highly recommend bercuti dalam Indonesia, naik motor, pusing-pusing semua tempat. Tapi I tak rasa Medan adalah salah satu tempatnya. Selama I sidai vlog hari kelima Medan ni sebab hari yang sangat mengstreskan. Sampai setengah hari I macam dah, aku tak nak buat vlog, aku penat, aku nak balik Malaysia je. So hari kelima ni kita orang plan nak pergi Pelaruga. Seawal 6.30 pagi dah bangun, dah gerak apa semualah. Lepas tu I guna Google Map, dua-dua bagi sesat yang masuk dalam kebun orang lah, kebun kobis lah, kebun itulah inilah. Pak Edisman kesian gila kat owner motor ni. Tapi jangan risau, I dah bayar extra untuk compensate. Ni jalan nak ke Pelaruga, korang better pergi je naik kereta ataupun supir. Lepas tu dah sampai sana, tiba-tiba tutup, tak ada orang. Sejam setengah tau daripada hotel nak pergi Pelaruga Kolam Abadi tu. Last I singgah dekat sini, Felicia Cafe. View dia macam green screen, lawa nak mampus. Medan sangat cantik, murah apa semua, tapi dia punya jalan teruk gila. Mental korang kuat, bolehlah try naik motor.